Susah sangat ke baca tahlil untuk ayah? Jangan putuskan hubungan Mak dengan Adam. Maafkan Adam, Mak. Kenapa pula ni? Adam cuma buat apa yang Mak nak. Supaya bila Adam tak ada, nanti Mak akan ingat benda-benda yang baik pasal Adam, itu je. Jangan menyesal, Nur Aminah. Awak tak nak hidup dengan saya. Abang harap satu hari nanti Nur akan maafkan abang dengan keluarga abang. Orang dekat negara orang jaga diri, tahu. Adam kena jaga Nur, Nur kena jaga Adam, ya? Mana tempat Nur nak tuju? Selamat tinggal, Nur Aminah. Mencari yang hakiki dengan pasti, janji suci yang abadi. Ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. Cik, tumpang tanya. Cik. Hai. Adik, boleh abang tolong? Baik, adik. Abang angkat, adik. Tu, adik. Bang, nak tanya pergi Gombak berapa ya? Gombak RM30, dik. RM30? Abang ada kereta, dik? Jom hantar. Boleh lah. Weh, apa ni? Belak lah, orang nak jalan lah, weh. Biasalah, dek, Kuala Lumpur. Nur? Apa kau buat kat sini? Adam? Kat. I'm back. Why? Mila, nak cakap terima kasih banyak sebab bagi aku duduk sini Lah, takkanlah aku nak biar kau merayau seseorang kat KL tu kot.
Nanti kau juga yang susah. Tak adalah. Esok aku bawa kau pergi register. Lepas tu kita apply sesama bilik ni, okey? Kau jangan risaulah. Ni kita nak kan plan sama-sama masuk universiti ni. Situasi aku lain dengan kau, Ella. No. Kau dah sedia nak beritahu aku semua ni? Aku dengan Adam dah berpisah. Kat, what's wrong? Hey, what's wrong? How dare you freaking ask me that, huh? Not one word from you, Adam. Not one single word. I tried to call you, but I couldn't get through. Oh, well, I tried calling you many times, but now you just disappeared. Man, come on. Ayah tengah sakit kat sana sekarang kan. He's dying kan. What, you can't pick up the phone and tell me? You knew that. You dah tahu kan. All I needed was to hear it from you. I didn't even know if you were coming back. Kat, I'm here now. Kat, I'm standing in front of you. For how long? Forever. Tapi kenapa? Bukanlah jelas, Ella. Aku bukan isteri pilihan dia. Tapi kau kan baru kahwin, no? Kenapa tak bagi masa? Dia dah balik dah. Dia dah balik Australia dah. Habis kau kena gantung, tak bertali. Astaghfirullahalazim, no. Ini satu penyeksaan, no. Kenapa kau tak minta cerai dengan dia? Aku tak nak ayah aku malu. Kau cakap apa dengan dia orang? Aku kat Australia. Sampai bila kau nak tipu mak ayah kau? Kau tahu tak hidup kau tak berkat, no? Aku tahu, Ella. Habis tu, no. Tak apa, esok. Esok aku bawa kau pergi biro guaman, ya? Kita settlekan masalahnya, okey? Sayang. Ella, aku tak sedih lagi, Ella. Kau tunggu apa lagi, no? Kau masih sayangkan Adam, ya? Hey, I love you, okay? I love you more, Adam. Come. Let's go. Let's go, okay? يا كثير نور يا نور كثير Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku. Lindungilah keluarga hamba-Mu, ya Allah, ya Tuhan. Berikanlah mereka ketenangan dan kebahagiaan. Lindungilah suamiku, ya Allah. Semoga dia kembali ke jalan yang diridai. Amin. Just want to see them. What? Just want to see outside.
Hey. What's that? Ring. Yeah, my father's ring. Why did you throw it? He gave it to me. So why did you throw it? Because I don't want to remember all those things. I want to start a new life. Well, you don't want to keep it. I will. Woo! Come on, come on. Cat. Yeah. Cat. Cat. Yeah. Cat. Hey. Cat, I've been thinking About what? about What? What's wrong? Katrina Wilson. Yeah? Will you be my wife? Will you marry me? Cat. My knees are hurting. Oh, sorry. Yes. Hey. What? Look, okay? What's that? I didn't exactly plan this, okay? So you like it? It's perfect. For now. Let's go tell everyone. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. You guys! Turn on the music! Because I got an announcement to make. Come here. We're getting married! Thank you, man. You're the man. Aku cangkau ke? Tadi kelas habis lambat pula dah. Kau nak makan apa-apa tak? Aku masak Maggi. Tak apa, aku dah makan dah. Kenapa muka kau pucat ni? Kau mimpi Tak ada apa. Mimpi je, okey? Aku masakkan kau Maggi, Tak apalah, aku masakkan Maggi, Akhirnya kau dapat juga jadi student UIA kan? Apa perasaan kau? Syukur Alhamdulillah. Ya. Kelas bila start? Kejap lagi. Oh, kalau sayangkan kita sama kos, kau tidak boleh sama-sama kelas. Alah, kamu tahu kan aku dari kecil minat seni bina. Kau sama je macam abang kau. Ila. Kau jangan sebut saya lagi boleh tak? Pasal kau janji, kau jangan bagi tahu sesiapa pun pasal benda ni. No, rahsia kau rahsia aku juga, okey? Kau jangan risau tau. Okeylah, aku nak start kelas lah. Okey, jumpa kau kat kafeteria. Hey. Hi. Guess what?
I bought this for you. Ini tak cantik mana pun, tapi ikhlas daripada hati I. Hey, what's wrong? Puas semua hilang. Rosak tangan aku semua. Aku semua kena tembak. Jalan-jalan kenapa tak nampak, Habib? Hei, aku tengah bercakap dengan kau pandang mana? Tu budak baru. Oh, yalah. Aku ikut kejap. Yang ini tempat duduk saya. Minta maaf, saya tak tahu. Kram, kau kacau kawan aku Yelah, tak apalah, jom. Tak. Tunggu. Aku gurau je tadi. Tak apa. Kita duduk dulu. Bukan awak kata ni tempat awak ke? And I was telling him about us, and he doesn't approve. It's okay. We can wait, right? No, we can't wait. I tak nak tunggu. I nak kahwin. What about your dad? I don't care. Yeah. Listen, dah lama dia tak fikirkan pasal I. He's got a new family and he's totally forgotten about me. Selama ni dia yang bayar tuition you kan? So kalau kita kahwin, dia stop bayar tuition you and dia stop support you, macam mana? So what? I'll work. Dia dah fikir betul-betul pasal benda ni? This is what I want. I'm going to do this. Kau buat apa dengan Ikram tadi? Apalah. Kau nampak marah. Dia nampak suka kot. Kau jangan mengarut boleh tak? Dia tengah pandang kau tu. Pandang kau kot. Aku tak rasa. Aku rasa dia suka kat kau. Yelah, aku ni isteri orang lah. Alah, salah dia ke? Bukan jadi tahu pun. Dah lah, aku malas lah cakap benda macam ni. Hey. Hey. Max told me the news. I wish I could say congratulations. Liz. Sorry, Kat, I just don't think he's right for you. What's wrong with you? Why don't you like him? I've seen the way he treats you, Kat. Oh, he's got a bit of a temper, so who doesn't? Look, I think it's a big mistake. That's what my dad said. Kat, don't you think you should listen to him? He knows better. He married a Malay. That's my mum you're talking about. Look, I'm sorry, babe. I know you loved her. But they're different. I'm half Malay. Oh, your mother died when you were 9 years old. You're hardly Malay or Muslim. Kat, you're one of us. Well, maybe I want to be, all right? That's why I'm learning the language, the culture, everything. That's why you're marrying a Malay man. I am marrying him because I love him, all right? Alice? What's wrong with her? Nice. Didn't hear you. Bekak Nah, your drinks. Let's go. Let me open it for you. Kau bagi aku nombor Nur.
Bukan masalahnya. Aku dah minta kat dia, dia tak nak kasih ke orang. Aku pun tak tahu kenapa. Bukanlah macam tu. Kau rapat dengan dia. Memanglah aku rapat dengan dia. Tapi masalahnya dia memang tak ada. Tak apalah, nanti aku try lah tanya kat dia. Okey. Dengar dulu. Minta duit aku. Buat betul. No. Jomlah. Kejaplah. Kau nak tahu tak apa Ikram tanya aku tadi? Buat apa? Jomlah. Ikram tak nak telefon kau tadi. Aku tak ada phone lah. Kalau aku ada pun aku tak nak bagi dia. Lah, aku dah cakap. Dia yang tak percaya. Lah, aku jangan layan dia boleh tak? Aku tak suka lah. Tak masalah, dia yang halang aku tadi. Kau tak tahu je lah. No. Ya kasih. Oh Nur, ya Nur kasih. Ada aku kenalkan. Wani, Takbir, Syawal. Lagi. Okey lah. Oh ya. Ni Ayu. Cik Aidil. Alhamdulillah. Selesai dah. Cuma aku harap kau buka lah lebaran baru. Terima kasih, Dit. Pakcik ya. Makcik macam mana? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Semakin tabah sekarang ni. Tabah macam kau juga, kan? Adam macam mana? Dah balik sini? Dah balik. Sayang lah. Tak dapat berpanjangan dia. Dia kena balik awal lah. Dia kuliah sana. Yelah, macam kita juga kan dulu. Apa-apa dia. Ucapkan selamat bekerja dan selamat datang. Kerja kat sini memang penat sikit. Paperwork melambak. Dengan guring kepala sudah lah kan. Ya. Tapi berbaloi. Hazihi wajibati Alikumah. Okay, aku lalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sai, what do you think? I'm okay. You sure you tak nak buat dekat hotel? I'm sure. I've always wanted to have a wedding by the beach. It's perfect. Don't you think? I love it. Really? Mm-hmm. It's our new place. Our own place. I love you so much. I love you too. Untuk saya semua, terima kasih. Apa kata kalau simpan sedikit, kita kongsi. Kalau saya lebih kurang, tak ada masalah, Cik Aidil. Terima kasih, Kantung tak bertali. Hello? Adam? Abang ni. Adam? I've signed it! Woo! The house! Can I join? Chloe. Jom. Huh? Futsal.
Futsal? Tak nak lah, aku tak timai nak. Jomlah. Banyak lah kerja aku nak buat ni. Alah, jom je lah. Gila. Tak ada aku juga. Kalau kau pergi, kalau kau tak pergi, aku tak pergi. Bagilah. Tak ada, kau kena ikut aku. Okey, jom kita lawan kat futsal. Kita tengok siapa lagi hebat. Boleh? Okey, fine. Cepat. Tunggulah aku tukar baju. Yelah, tak apalah. Aku tunggu kat sini je lah kau pergi. Lah, kita ada kat sini. Kenalah main. Okey, jom. Berapa aku kena bayar? Pasal bayaran, kau jangan risau. Aku bayarkan untuk kau dulu. Okey? Jom. Main Jom. Aku dah penat. Alah, kau ni tak cukup stamina. Dia baca buku je. Seperti kau nak cakap apa? Hai. Tak main ke? Saya rasa awak tak sesuai duduk kat sini. Ini tempat saya. Awak marah kat saya lagi sebab hari tu kan? Tak marah. Kita belum sebab kenalan lagi kan? Nama saya Ikram. Saya rasa dah tahu nama saya. Nur Aminah kan? Saya kena masuk dulu lah. Kereta penat. Macam balik tayar boleh tak? Pagi aku confirm kaki kau sakit. Tak boleh jalan. Ada. Itulah siapa suruh main second half. Degil. Paksalah. Sebab Ikram. Je tu. Kenapalah dia tak habis nak kacau aku? Tak apa-apa lagi ke? Dah suka. Nah, duit kau. Apa kau ni? Kan tadi aku janji nak bayarkan tu kau. Tak payah. Yelah, aku dah anak dah hutang dengan kau. No. Masalahnya tadi aku yang akan paksa kau. Tak apalah, kau simpan duit tu. Lagipun aku tahu kau nak harap beasiswa tu banyak mana sangat. Nak bayar lebih-lebih memang tak boleh lah kan. So aku cuba faham dan aku cuba tolong kau selagi aku mampu Tapi sampai bila lah? Kau nak kerja part time tak? Kerja apa? Ajar orang mengaji Fardu Ain. Aku kat kampung tu. Okey, aku akan bagi tahu TLC sekarang. Aku tunggu sini tau. Apa TLC? Tudung Labuh Clan. Tudung Labuh Clan. Ya kasih. Oh Nur, ya Nur kasih. Nur Aminah. No, kenalkan Dania Adam. Assalamualaikum. Come on, salam kakak. Diorang ni pemalu sikit. Okeylah No. No buatlah apa yang patut untuk ajar diorang. Faham sikit-sikit pun tak apa. Sebab diorang ni bukanlah guna sangat. Masa besar nanti pulang sekolah je. Maksud Puan? Basic, jangan lebih-lebih. Ini silibus sekolah. Nanti diorang akan ada exam. Okay guys, I'm going out. Saya keluar dulu ya. That one. Liz!
Well, I couldn't let you pick out your own wedding dress. You're going to end up picking out something horrendous. Thank you. I don't care who you're marrying. I still love you. I love you too. Come on, let's go try on some dresses. Ba. Ba. Aba. Kenapa dah? Bosanlah, dah nak tengok TV lagi. Best ada kartun. Bosan Akak baru ingat nak cerita kisah Nabi Muhammad kat Adam. Tapi Adam dah bosan. Jadi akak macam... Cerita ni macam mana? Cerita adventure. Cerita paling hebat. Nak dengar? Daniel pun nak dengar juga. Tak dengar juga. Tapi dengan satu syarat. Lepas dengar cerita tu, janji dengan akak kita habis mengaji. Okay. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Pada tahun itu juga, Abraham menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan kota Mekah dan Kaabah dan telah membinasakan tentera Abraham. You look beautiful. Oh, thanks. Where'd you get this? It was my mother's. Thanks for letting me stay the night. Come on, let's go. Would you like this man to be your husband? Yes. Put your hand in his hand. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. You say after me. مبروك يا عريس. مبروك. مبروك يا That's the last time I saw Adam on his backside, he had no pants on. I got these stories to tell you about cats Wait. Anyway, come on, speech. Speech. Alright. Hey, I have nothing to say. Man, I have a best friend. My partner in every way is my wife. I'm blessed. Life's good. That's it, I'm done. That's good. Speech. Well, I just want to thank everyone for being here to celebrate our beautiful day, and it was perfect. Thank you. What do you mean was? We're just starting. Party on!
singer.